Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam yang saya kasihi dan yang saya hormati. Hari ini 1 Syawal, kita sama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri selepas sebulan kita berpuasa, menunaikan ibadat yang dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai umat Islam. InsyaAllah dan Alhamdulillah, saya yakin semua ibadat kita sebulan berpuasa diterima dengan baiknya oleh Allah SWT, dan sudah barang pasti akan membantu, memperkasa dan memperteguhkan keimanan kita sebagai seorang Islam, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kita semua sedia maklum, muntakhir ini negara kita dilanda dengan berbagai-bagai masalah dan peristiwa. Lebih menyedih dan membimbangkan ialah perkara-perkara yang bersangkut paut dengan hal ehwal kepentingan kita umat Islam, orang Melayu, dan juga kedudukan agama suci Islam kita sebagai agama persekutuan. Saya tidak bercadang untuk nak menyentuh isu-isu secara spesifik, kerana hari ini kita menyambut Aidilfitri, hari yang patutnya kita bergembira, bersyukur dan melupakan apa saja perkara yang dikira memberi kesan yang tidak baik kalau kita sebut. Tetapi ada satu perkara yang saya nak sebut, ambil kesempatan dalam menyambut Aidilfitri, ialah nak mengingatkan saya sendiri dan juga pada seluruh umat Islam. Kita melaksanakan ibadat puasa adalah tanggungjawab, fardu ain ke atas kita sebagai orang Islam. Tanggungjawab kita sebagai orang Islam ni bukan saja solat, puasa, berzakat, fitrah, menunaikan haji dan sebagainya. Tetapi lebih penting ialah memilih pemimpin. Saya menyebutkan tadi negara kita menghadapi berbagai masalah. Islam kita sudah digugat dan macam-macam peristiwa sudah berlaku sebelum ini. Kenapa semua ini berlaku? Ialah kerana masalah kepimpinan kita umat Islam, orang Melayu. Aneh, negara kita yang penduduknya tidaklah ramai, tak sampai 40 juta lagi, kaya raya, hasil masuk banyak, dan semua jawatan penting dipegang oleh orang Islam. Kita ada 8 raja-raja Melayu, selain daripada Ketua Negara dulu yang Mahmula Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kanan, semua orang Melayu. Dulu sampai sekarang. Tetapi kenapa negara kita boleh jadi macam ni? Tanah rezak Melayu, saya ulang balik, yang patut kekal 50% sepanjang masa mengikut perlembagaan, dah tinggal 12%. Ni ada dalam perlembagaan, dijamin. Ni datang pula RUU-URA ni, nak pindah pula ni. Kononnya kepentingan hak Melayu tidak akan terkesan. Mana kita boleh percaya kalau tanah rezak Melayu pun boleh tergadai, boleh berpindah milik. Dan banyak dasar-dasar nasional di godam, di redik, dihina
bagaimana keadaan negara kita. Contohnya, kita sebuah negara yang memang majoriti umat Melayu, Bumiputera, Islam. Adalah kaum lain 30%. Kita dinamakan negara berbagai kaum. Kita negara Islam. Negara orang Islam, orang Melayu, majoriti. Malangnya, dasar pelajaran kebangsaan kita tidak dihormati. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita dinodai. Saya ingat wujud sekolah dua aliran. Jadi kalau wujud sekolah dua aliran, satu aliran bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, satu lagi aliran bahasa ibunda, daripada kecil lagi, anak-anak ni sudah dipisah. Jadi macam mana kita nak adakan integrasi nasional? Bercakaplah wahai pemimpin, berpidatolah. Berbagai kaum, berbagai budaya adalah satu kekuatan. Ini semua karut ni. Retorik yang membawa menang sorak kampung tergadai. Saya sebut dua perkara saja. Tanah Rizal Melayu. Saya sebut soal dasar pelajaran kebangsaan. Lagi banyak perkara lain. Semuanya sudah menjadi lebur. Jadi macam mana? Maka sebab itu, sempena Aidilfitri ini, saya ingin mengajak umat Islam. Baiklah kita betul-betul serius. Benar-benar serius. Kita memilih pemimpin dan parti, biarlah bertanggungjawab. Akhirnya mendapat faedah umat Islam dan kita bangsa Melayu dan keselamatan negara kita. Jangan lagi kita milih pemimpin kerana undi RM200, RM50, teruja dengan hamper, dengan beras 5 kilo. Tak ke mana pun nanti. Tetapi akhirnya, kalau kepimpinan itu bersih, jujur, berakhlak, beramanah, soal ilmu tu memang penting, tapi kemudian kira yang penting jujur, ikhlas, amanah, keimanannya teguh, insya-Allah negara kita akan selamat. Jadi kesimpulannya, di bulan Syawal, di awal sambutan Syawal ini, saya nak beritahu kepada umat Islam, pandangan saya yang cetek ini, kalau nak selamat anak cucu kita pada masa depan, pilihlah pemimpin yang betul-betul jujur, ikhlas, berani, tegas, dan bermoral dan berakhlak. Jangan pemimpin yang membawa berbagai angkara, rasuah, penyalahgunaan kuasa, maksiat dan sebagainya. Mohon maaf zahir dan batin. Saya bercakap daripada hati saya yang ikhlas. Saya sudah 40 tahun lebih berjuang. Masuk keluar ISA dulu. Masuk penjara, keluar penjara. Masuk mahkamah, keluar mahkamah. Saya tidak ada apa-apa kepentingan. Saya berjuang demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak ambil kesempatan juga di sini untuk memaafkan pada semua mereka-mereka yang suka menghina saya, yang suka membuat fitnah terhadap saya, yang suka buat spin macam-macam melalui TikTok dan sebagainya, menuduh saya macam-macam. Tetapi ketahuilah, wahai mereka-mereka ini, Tok Yim masih bersih dan tidak ada apa-apa isu yang terkait. Dan segala tuduhan kalau ada pun, sikit banyak itu fitnah. Dan saya ampunlah dosa kamu semua. Semoga Allah Ta'ala terimakanlah doa saya agar kamu semua ni diterima, diampunkan dosa. Saya ikhlas. Sekali lagi, maaf zahir batin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.